Allah dah bagi dah lah ni, beli dah rumah. Bila tengok rumah yang besar lagi, teringin ke tak teringin? Teringin. Sebab sifat harta ni tuan-tuan, sebab apa yang akan teringin sampai umur berapa puluh pun akan teringin? Sebab sifat harta ni Nabi sebut adalah satu elemen yang Nabi kata, kalau kamu dapat 2 gunung emas pun, kamu akan minta daripada Allah yang ketiga. Siapa ajak ni? Rasulullah SAW. Nabi bagi tahu. Betul tak benda tu dalam realiti kita? Betul ya Rasulullah. Hang menega 4 syarikat, hang akan buka yang kelima. Hang dah ada 13 syarikat, pendapatan sebulan dah 100,000 lebih. Dia nak lagi tak? Dia nak. Saya sebut 100,000. Nabi sebut yang paling tinggi apa dia? Nabi kata seandainya kamu telah pun memiliki 2 gunung emas. Sebab tu kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang kaya, tuan-tuan akan tengok, dia takkan pernah berhenti. Dia takkan kata, Alhamdulillah Ustaz cukup dah, lega nak duduk saja dah lah ni. Kecuali ketika dia kaya tu dia gila. Dia akan kata, okey cukup lah, tak mau. Sifat manusia dia nak lebih, dia mesti nak lebih. Macam mana nak qanaah? Qanaah berasa syukur dan cukup dengan yang ada. Jawapan dia tuan-tuan, kita yakin bahawasanya nanti ada akhirat. Ingat saja yang Allah uji ni, kejar hak kekal abadi. 100 tahun ke hak dalam syurga? Bukan selama-lamanya. Dapat istana yang besar. Muda selama-lamanya. Tak ada sakit selama-lamanya. Kaya selama-lamanya. Tak ada semayang selama-lamanya. Betul ke Ustaz? Ya. Saya sebut kat tuan-tuan hari ni, dalam syurga tiada lagi yang ibadat. Hari-hari untuk seronok. Maka cukup kita akan rasa, okey kalau macam tu insya-Allah lah. Kejar akhirat. Pulun untuk banyakkan redha Allah. Nak bagi Allah sayang macam mana?